இதை அது கடவுள் போல யாராவன்? யாரா நீ? அட பொம்மா பொம்மா தகுலிடா. நான் யாருக்கு தெரியுமாடா? உர்ரா. ஐயோ, apa ke? Aku nak tahu apa yang kau jual. Sebelum tu, lampu ni rendah sikit lah. Boleh atas sikit tak? Macam-macam lah tu ni. Sabar. Habis tu kau nak apa? Betul-betul. Berkat. Lampu rendah sikit. Lagi rendah sikit lah. Dah cukup tinggi kau punya lampu? Tak cukup tinggi lagi bang, nak tinggi lagi. Kau ni banyak minta betul lah kau ni. Patutnya aku tanya kau jual baru terlarang kan? Mana ada terlarang bang? Kau jangan boleh tak. Mana ada bang? Sumpah. Baik. Sekarang aku tanya kau ada kenal sesiapa lagi tak? Ada. Saya kenal satu orang. ஹலோ சொல்லு பேபி உன் மனசில் தான் ஏய் போடாடி ஏய் போடா மயிரி சொல்லு பேபி ஏய் நான் யாருன்னு தெரியுமாடா எனக்கு தெரியாம அடிச்சு வச்சிருக்கீங்களா ஏய் நீ apa tuh bah Sekarang siapa yang jangan cakap? Kau jual baru terlarang kan? siapa lah bang cakap Tangan! sorry lah bang Tangan. kawan kau bagi tahu siapa Ruben oh okey saya tak ada jual lah bang tapi jual punya orang saya tahu Betul. Siapa? apa Zim bang Bapak aku! Kau orang 3 orang kalau tutup kepala payah. Dah tutup kepala orang takut dah. Okey, sekarang aku tanya kau kawan kau 2 orang kata kau jual barang terlarang. Betul ke tak betul? Tak ada. Jawab lah. Tak ada. Kau betul tak nak jawab? Nak Baik. Ijat. Kenapa bro? Dia tak nak cakap. Habis macam mana? Cucu Pak Zalim on. Cucu Pak Zalim. Benda siap. Kau betul tak kena Cucu Pak Zalim ni? Kau bagi je apa-apa. Aku takkan cakap. Aku boleh bagi kau tanya ayat. Kau bagi atas hayat ke titian sirot ke benda awak tak goyang sikit pun lah. Okey, macam mana bro? Kasih je. Ingat aku budak-budak. Aduh. Dah. Ya Allah. Okey, aku bantu. Aku jual Maggi. Kau serius? Ya, aku jual Maggi. Kau jual kat siapa? Aku jual kat budak asrama, homeless. Habis tu apa kaitan dengan diorang tadi? Dah ada orang lapar, dia orang nak Maggi, aku jual aja. Dia duit kot. Kau ada kulit?